remaja luar biasa. Kreatif memberi idea, kreatif membuat keputusan, kreatif menyelesaikan masalah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Akil Iman Uwais bin Mahdi. Saya murid tahun 5, kini berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 161. Setiap orang mempunyai hobi masing-masing. Hobi saya ialah membaca dan mencipta sesuatu. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor bedah. Sesuai dengan tajuk buku saya, sebagai seorang doktor, saya perlu lebih kreatif dan yakin dalam membuat keputusan. Baca dan bahagia. Membaca melestarikan perpaduan. Atas dasar perpaduan, saya berasa begitu teruja untuk berkongsi resensi buku hasil pena Jonathan CD pensyarakanan di Jabatan Perkomputeran Multimedia dari Universiti Malaysia Sarawak. Buku ini diterbitkan oleh PTS Millennium Sedrian Berhad pada tahun 2010, cetakan pertama. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang sangat menarik bertajuk Remaja Kreatif Luar Biasa. Buku ini sangat menarik kerana memberi inspirasi kepada para remaja untuk menjadi insan yang kreatif, berani dan bijak menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Melalui buku ini, penulis menekankan bahawa remaja yang kreatif ialah remaja yang mampu memberikan idea bernas, membuat keputusan dengan baik serta menyelesaikan masalah secara bijaksana. Kreativiti bukan sekadar bakat semula jadi tetapi boleh dipupuk melalui pembelajaran, pengalaman dan sikap ingin mencuba sesuatu yang baharu. Saya dapat mempelajari bahawa kreativiti amat penting dalam kehidupan seharian. Remaja bukan saja perlu cemerlang dalam pelajaran, malah perlu mempunyai pemikiran yang inovatif untuk menghadapi masa depan. Buku ini juga menunjukkan bahawa remaja mempunyai potensi yang sangat besar untuk berjaya jika mereka berani berfikir di luar kebiasaan. Tatkala saya membaca hasil karya buku ini, saya berasa begitu teruja untuk menjadi lebih kreatif dengan alternatif yang unik dan menarik. Antara nilai murni yang dapat dipelajari daripada buku ini ialah keyakinan diri, semangat berusaha, keberanian menghadapi cabaran dan pentingnya pemikiran positif. Kita perlu menjadi lebih kreatif sebagai kekuatan untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran dan kehidupan. Kesimpulannya, dengan adanya ilmu pengetahuan, kita mampu mengubah segalanya. Jadi, marilah kita meneroka ilmu kreativiti tanpa jemu dengan menghasilkan idea-idea kreatif, menjadi lebih berdaya saing, inovatif dan cermelang. Saya mencadangkan buku ini sebagai bacaan untuk semua peringkat umur. Buku ini akan membuatkan anda teruja dan mampu menjadi inventor yang terkenal di dunia. Saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Baca buku hati teruja. Idea kreatif sungguh hebat. Kenali kreativiti, kenali dunia. Ilmu dikongsi, makin manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.